Okay guys, hari ni aku decided untuk tukar kereta aku lain sikit daripada warna merah ke warna kuning. Nampak ni? Sebuah Toyota GR Yaris. Handsome kan kereta ni kan? Tapi owner dia bukan akulah. Owner dia ni dia guys. Brother kita, Kakal. Siap brother? Good, good. Baru dapat jumpa. Itulah. After so long. Biasa tengok dekat IG. Sebelum dia pergi Japan lagi tau. Kita orang dah sebelum beli kan? Ya, sebelum beli aku tanya dia. Tu. Dia lah yang duk meracun aku untuk GR Corolla. Sebab kalau tak dia nak beli FL5. So aku memang bantras. Sebab budak FL5 kalau keluar Sempang memekak. Okay, Kakak. Alright. Aku nak tanya kau lah pendapat kau tentang GR Corolla. Manakala kau yang racun kuat untuk aku dapatkan kereta ni. Impression aku lah. First impression tapi lah. in general lah, bukan kereta kau personally lah. Okay. Satu family. Kalau family purpose, kalau kau tanya aku, inilah dia. Nak di-comparekan dengan Yaris lah. Sebab Yaris dia tak praktikal. Bonnet sempit, and then dalam ialah 2 pintu. Susah orang nak keluar masuk and so on. Yang kedua, kau tak boleh deny dia punya looks. Dia ada satu sporty looks yang pada aku brand lain tak ada deliver benda tu. Dia punya shape, dia punya design lampu, daripada depan, daripada tepi sampailah. Tapi kereta Corolla ni menang dia dekat belakang lah Faiz. Kalau aku belakang. Setuju. Ya. Aku pun suka. Kan tadi kita dah bincang kan, dia punya lengkuk tu banyak sangat. Dia heavy. Tajam dia. Untuk setengah orang dia tak suka sangat yang rupa yang heavy kalau belakang buntut macam gini kan. Tapi kalau kau tanya aku, kereta dia dah macam Supra. Betul. Macam kita tengok Supra punya lampu belakang kan. Design dia seakan lebih kurang. Aku perasan ada elemen Supra sebenarnya. Ada, confirm. Dia. Toyota dia tak lari banyak. Tapi the moment dia buat Corolla dengan Supra dah align banyak. Yaris jauh. Dia macam segmen yang berbeza lah. Tapi dua-dua still hatchback. Hot hatch lah kan. Power? Dari segi power. Yang kau dah pakai lah. Yang kau dah pakai so far. Bagi aku powerful enough lah. Dia tak ada beza sangat power dengan GR Yaris yang RZ sebenarnya. Betul. Sebab yang ni dia berat. Yang Yaris dia ringan. Yes. Walaupun Toyota dah tune power dia lebih sikit. Itu je kot aku rasa. 1000 kilo something lah kalau Yaris. RZ 1002. Yang ni 1004. Beza dalam 200 plus minus lah. Betul. Tapi okey lah, 200 untuk dapatkan 4 pintu dan juga extra leg room belakang yang lebih besar dengan boot space. Aku rasa boot space kau lagi besar daripada Yaris tu. Sikit je. 200 liter. 200 liter lebih? Ya, 200 liter lebih. Wah lah. Okey, tapi sekurang-kurangnya payung kau boleh placement dia tegak. Yaris aku tak boleh. Okey, faham. Untuk payung aku still nak kena macam. So kau pun 200 lebih juga liter. Aku rasa macam lesser than that. Lesser. Tapi in detail, sorry lah kalau salah ke apa, aku tak study in depth lah pasal kat benda tu kan. Tapi overall, korang kalau masih lagi ataupun masih 50-50 nak mencari ke apa ke, this is it. Dia cukup, serba-serbi cukup. Power ada, selesa ada. Cuma yang ni dia belum bikin lagi lah. Tapi solusi kalau dah bikin, comfort tu mungkin ada sedikit kurang sikit lah untuk nak naik 4 orang apa semua. Tapi overall okey lah. Sebab kereta-kereta baru dia dah, walaupun kau bikin tahap hardcore macam mana, macam FL5 contoh, yang rabak-rabak dah pakai suspension yang belah-belah ribu, bawa still comfort. Dia tak adalah menggigil sebab body tu berat itself. Betul. So suspension tu dia punya rebound dia tu balance. Sama lah macam ni pun. Kita dengar dan kita boleh take note lah. Tapi okey kan, so far kau dah beli kau perhatian? Ke kau ada masa menyesal sebab tak beli FL5 dulu? Okay, deep inside aku minat lah FL5. True. Sebab sama. Dia macam kita punya impian daripada dulu kan. Kita tengok daripada FD2R. Aku minat start daripada FD2R. Type R punya generation lah, betul. Type R. K8 pun aku hampir beli juga itu. Tapi lepas aku pakai FC, aku rasa macam benda sama. FL5 lah kan. Faham. Lepas tu kita nak try. And then bila dah start main kereta performance ni, aku rasa macam aku nak try something different. Something yang mungkin aku dapat eksperimen lah. So ni more to eksperimen lah. Kita eksperimen. Tapi okey lah sebab dia banyak sekarang lah untuk Corolla starting tahun 2025 ujung 2026 ke atas, aftermarket parts dia dah banyak. Memang betul sekarang tak dinafikan Yaris lagi banyak sebab Yaris dah lama daripada 2021. Betul. Dah keluar kan dia punya first gen dia. Betul. So dah banyak aftermarket parts dekat Japan tu yang dah buat. Tapi untuk Corolla slowly dia rising up lah. So lepas ni akan lambatkan barang-barang Corolla yang korang boleh pakai. In fact yang aku setuju sebab dia ada 1.2 turbo. Betul. So kalau korang tak nak beli, okay, contoh macam aku, kita ada Yaris RZ RC yang 1.6 turbo, tapi ini low spec RS, so 1.5 NA. Untuk Corolla dia ada 1.2 turbo tapi benda yang sama. Cuma kenapa aku tak setuju? Sebab apa? Dia tak ada GR punya dia tak ada badge tu. Seat tak ada. Betul. Push start tak ada.
Meter tak ada. Dia literally adalah dia adalah Corolla hatchback. Corolla Kan? Sport. Betul. So dia tak ada GR langsung. Dia tak ada GR, dia tak ada segala tak white ada? body, semua tak ada. Semua tak ada. Oh, white body pun tak ada. Tak ada. Dan dia punya logo bukan Toyota tau. Dia C kat sini. C? Ya, Corolla. Oh, so Logo dia benda C. tu aku baru tahu je. Aku tak ada lah Logo macam dia in detail lain. kan. Lepas tu dia punya bahagian ni pun lain sikit tau. Tak silap aku dia ada finishing warna biru-biru sikit. Macam yelah eco hybrid punya Ya, style betul. lah. Tapi 1.2 turbo. Yes, betul. So still ada power. Dan dia ada offer automatic transmission. Dan juga ada manual. Kalau tak silap. Aku dah lupa dah pasal tu. Tapi yang pasti dia hot hatch jugalah. Betul. Dia macam ni lah rupa dia. Cuma dia tak ada white body. Dia tak ada white body dari Ya. segi belakang. Belakang tak ada. Fender depan? Fender depan pun tak ada. Oh, so Dia dia tak ada adalah fin ni? basic Corolla hatchback sebenarnya. Oh. Tapi versi yang lebih proper and lebih sopan lah. Yang ni agresif. Tapi looking at this, aku personally rasa yang diorang boleh Boleh tambah. yes. Boleh tambah. Ini two piece. Ini two piece. Ini Ini saja, bumper saja. kau kena tukar one piece. Ya, betul. Tapi Boleh the convert lah. rest semua sama. Dia tak mengganggu. Kalau FL1 nak convert FL5 tak boleh. Dia tak macam FK7 pergi FK8 dulu. Yes, Faham. sebab semua ni attachable. FL1 pergi FL5, yes, pernah aku pernah nampak Thailand dah buat. Tapi kau kena tukar the whole frame belakang untuk dapatkan kembung. Macam budak-budak zaman Evo lah dulu. Inspira nak convert Evo kan banyak semua dia nak kena salin kan. Lebih kurang macam tu. Tapi untuk diorang yang nak beli 1.2 turbo sebab harga 90,000 dah boleh dapat sekarang. Betul. Murah lah. Yang ini cuma harganya berapa range sekarang? Aku tak Ini sure. 240 ke 270. Yang baru release Malaysia tu? Yang baru release 370. Wish, Jimat 100,000. Betul. 100 lebih lah kalau compare dengan yang baru. Yes. Bijak lah. Membeli tu biar bijak. Pada aku lah. Bukan aku nak support Recon sangat. Cuma pada aku kalau beza sampai 100,000 untuk apa? Yelah warranty kalau beli dengan Toyota Malaysia. Warranty. Lepas tu kau dapat local spec yang kira terus full spec dan extra dia sikit wireless charging, tu je. Apa kurangnya low spec? Maksudnya full Dia- spec tu dari segi apa? Okay, dekat market US dengan Jepun dia ada spec-spec yang lain tau. Ada circuit edition, dia ada yang Okay, banyak ada lah. 3 lah tak silap aku. Alright. Sorry 4. Satu lagi Morizo. Itu Okay. yang paling High end lah. high end lah. Okay. Morizo tu paling mahal. Betul. Lepas tu yang ni kalau kat US tak silap aku dia adalah circuit edition. Dia yang full spec. Okay. So ada yang spec dia lain sikit. Aku dah lupa dia lain kat So mana. sama macam lain kalau GR ada GRMN. Betul. Tapi yang itu bukan Morizo. Dia Dia cuma dia macam dia panggil apa? Circuit package lah. ya. Sebab tu dia datang pun dengan seat Recaro dah. Mhm. Tapi yang ni tak ada kan? Ke ada? Yang Morizo Morizo lah. Dia tak ada belakang dia buang. Okay, sama. Tapi pintu boleh buka. Sama macam Yaris. Ah, Dia ada jual cover tu. Kalau ya, macam betul. Yaris ada jual lah cover dia panggil apa? Rear seat delete. betul. Mahal. Dan untuk yang Morizo belakang tak boleh buka tingkap. Dia dia buang benda tu. Dia nak ringan. Tingkap ada? Tingkap ada tapi tak boleh buka. Oh, motor dia Motor dia keluarkan, pintu boleh buka tapi tak boleh duduk. Okay. Dia macam Dia kekalkan GR Corolla punya vibes tapi dia ringankan Aku kita. banyak belajar benda baru hari ni. Betul lah. Aku tak study up to that level yang Morizo punya edition tu gila punya lah. Harga berapa? Dia yang tu aku tengok second orang jual sekarang Recon 300 lebih. 300,000. 32 ke 37. Oh, faham. So tak lari banyak sebenarnya dengan yang besi ni. Tetap lagi murah daripada GRMN. Ya betul. Sebab GRMN dekat 400,000. Keras lah. Keras gila babe. Keras. Kalau tanya aku lah $500,000 Syul untuk kereta yang 2 pintu yang dapat 2 seat je. Mungkin belakang sebab boleh. GR Yaris dia 500 unit kan tak silap aku. GRMN. MN. Yes. Dia limited 500 numbers lah. Hmm. Tapi tak silap aku tak ada badge pun. Tak ada. Tak silap. Dia tak ada just serial number By tu tak looks ada. je. Dia by looks and Yeah. interior. Features lah. Ya, yes. Cuma korang boleh upgrade dari segi dia punya roll cage. Ada roll cage jual GR Sport punya lawa gila. Yang tu pun aku ada plan. Tapi yang aku tak suka itu pertama kali roll cage yang dia akan tembus dekat kau punya pillar A dengan B. Kau faham tak? Normally roll cage kan akan pergi ke depan. Tapi dia tak nak ganggu kita punya selesa keluar masuk kereta. Dia suruh kita tebuk dekat pillar. Oh, So roll cage tu akan lalu kat dalam pillar ni. Sampailah ke lantai bawah. so dia bahagian dalam dia sorok lah. Ya, tapi harga RM10,000. So tadi Kakal dah recommend fitting untuk aku punya rim. Yep. So dia kata pakai 95 kau kata dia kan? Ya, 95 JJ. NET berapa kau suggest tadi? 45. 45. Safe spec. Spec lah. Kalau God spec 9.5 JJ, kau boleh go up to 35. 30 ke 35. Itu tak perlu spacer lah. Kita Tak just perlu. pasang Sebab dia macam ni lah, paling simple logik akal lah kalau kita nak tahulah nak study. Kalau kau nak paling senang nak belajar fitment korang punya rim ialah kau beli spacer.
Okay, spacer contoh yang diorang selalu pakai kalau kat Yaris 20mm. 20mm offset 45. Maknanya dia dah deduct kat situ 20 lah. Betul. 45 tolak 20. So tinggal 25. Mhm. So 8JJ 25. Baru dia akan cun-cun dengan fender. Tapi 8JJ tak ada siapa nak pakai rim 8JJ. Normally diorang akan terus 8.5 ataupun 9.5 terus. Sebab lagi lebar rim kau, better grip untuk kau dapat driving experience kau berbeza lah kan kat situ. So tayar pun kau boleh pakai wider sebab stok yang dia bagi ni ialah 225/40. Engkau boleh stretch sampai 265 sebenarnya. Baru cun. Kalau kereta ni lah mata aku yang nampak lah. So kau tak payah beli spacer, tak payah apa. Daripada 8JJ kau terus upgrade 9.5, cuma offset tu tendang balik ke dalam 40. So insya-Allah dia akan cun-cun je flash dengan fender. Nak rendah sikit kena tukar spring lah kot Nak comfort spring. Tapi cuma kepuasan yang paling tepat memang kau kena adjustable. Sebab adjustable je kau boleh adjust kau punya ride height. So kalau spring ni lowered tapi dia tak boleh ikut macam mana kau nak. Fix lah. Dia fix lah macam tu je lah. So tapi untuk kau pakai rim 18 cun. Macam Yaris aku pernah nampak Mama US pakai rim 17 pun ada. Kecil. Dia nak betul-betul slam. Tak pelik ke tengok? Nampak kecil. Ada yang sampai 19. Ke dia counter balik dengan tayar? Tebalkan tayar lah. Tapi still, walaupun tayar tu tebal macam mana, kau boleh nampak rim tu kecil. Lagi-lagi pula macam kali-kali rim lah. Contoh kalau dia pakai rim kali hitam, lagilah nampak lah kecil dia tu. Aku suka lah dengan ni, dia punya rim ni 21A. Tak ramai pakai lah. Tu lah, ni jarang nampak. Aku dah lama dah nak. Tapi ZE40, CE28 semua dah banyak lah. Yang ni macam agak rare juga lah. Kita kalau nak beli rim lah, mata aku lah, jenis aku, kita tengok body punya karakter. Sebab kalau contoh ni kan bulky, gemuk-gemuk macam tu kan. Dia white body semua. Cari rim yang penuh. Dia tutup semua. Kalau akulah. Tapi tetap tak salahkan orang yang minat CE28. Tetap handsome juga. Okey juga. Dia ikut masing-masing punya kriteria. Sebab tu kalau kereta-kereta sebelum ni, aku ada FK7, aku ada itu ini. Contoh S90. Kereta tu kecil tapi dia tak gemuk. So jadi kalau kita pakai rim yang macam Mugen MF10 ke CE28 ke, dia masih lagi handsome. Tapi aku tengok S90 lain yang pakai TE37. Tegap. Dia sebab nampak full lah sebab keretanya kontot lah. Wheelbase dia pendek. Padat. Ini kau buka kan kaliper dia? Buka. Asal sebab tu pakai Taiwan je tu. Gila kau aku. Sebab tu kita dah setting clearance dia sekeping cut tau. So kalau macam bini aku bawa termasuk batu lah. Rim salah, caliper pun salah. So better don't. Dia macam BBS LM sikit dia punya look tu. Yes. Sama sebenarnya. Aku dah letak sebelah-sebelah. Race 21A dengan BBS LM. Beza dia ialah BBS 2 piece. Dia ada skru-skru yang boleh buka. Yang ini tak. Dia one piece forge. Macam tu lah. Tu yang Chop Japan tu yang mahal. Gitu. Made in Japan ni kalau Advan GT dia Japan made. Dia Japan made kan, dia terbalik. Tapi susah lah sampai sekarang, susah nak cakap. Tapi rasanya race kan buat juga kan Advan GT tu. Kalau ikut dia punya filosofi asal dia, yes. Tapi sekarang punya production aku tak pasti. Sebab dia punya chop Japan made tu lah. Wallahualam lah. Cumanya sekarang ni susah nak cakap sebab dia orang dah boleh custom Dorin. Sekarang dah boleh custom forge. Banyak lah. Kau nak tulis made in Japan sekutu-sekutu, kau tulis nama kau pun boleh sebenarnya. Dia tak ada isu sekarang. Dengan harga yang lebih murah. Made in Malaysia by Faiz. By Kakal. Itu baru rare. Ya, betul. Okey lah. So itu je sebersikit kita punya sharing dan terima kasih kepada Kakal bagi opinion dia. Dan aku sebenarnya jatuh cinta ni dengan dia punya GR Yaris ni. Kau tengok lah. Kau kena cari satu lah. Kau kena cari satu RS turbo lah. RS 1.5 lah. Dia punya spoiler belakang tu GT Wing. Ya Allah, handsome-nya. Dia siap nampak complete lah. Dia tak overdone sangat tau. Dia kira macam matchet punya setup lah. Body kit tak pasang lagi. Kata soon akan pasang nanti. Second phase lah, second phase. So apa nak pasang? Tengah. Boleh teaser sikit, Tengah. Aku minat Tom sticker. Okay, Tom dia ada jual dua variant. Satu yang lip, satu lagi whole piece bumper. Aku minat yang Tom sticker tu, bumper tu lah. Tapi dah ada kawan kita dekat Malaysia yang kuning juga pakai bumper tu juga. So pada aku lah identity. Tak kisah pun nak sama. Cuma pada aku jenis macam biar orang kenal kita because of that. Faham? Macam dia orang dah kenal dia because of that. So aku kena fikir idea lain lah. Macam Pandem ada kawan kita dah buat pula. Aku tahu siapa. So jadi kita megah tu. Semua kawan-kawan dapat. So kita orang normally akan keluar sekali gather around. So kita nak pelbagaikan looks tu. So insyaAllah kita try lah deliver something Menarik. Tapi untuk kereta ni aku suka collaborate dengan company-company lain. Faham tak? Maksud aku macam Malaysia banyak potential company yang boleh come out dengan produk sendiri sebenarnya, yang korang mungkin tahu ataupun tak tahu. Contoh lampu lah. So by the time aku rasa video ni release, lampu dia punya video dah release. Lampu ada juga Ni custom. menarik. The original ones. Aku pun perasan tu lampu ni.
Yes. Dia macam ada 3 bulb kat sini tau. 1, 2, Koplas 3. lah. The original lamp is this one. Oh. Dia tak pakai projector. Sebab tu Nice aku suka Corolla. Sebab dia pakai projector itself. Projector dia project lagi terang, lagi sharp. Benda ni is reflector LED. LED dari atas, dia pancarkan cahaya baru tembak ke depan. So dia tak terang sangat. Baru perasan tu. Yeah. Tapi yang ni atas ni semua punya? asal Oh, stock. stok. Ini saja dalam saja. Ya. JRS stok juga. Semua stock. Cuma dia tukar, basically dia keluarkan reflector ni, dia masukkan je terus yang 3 projector LED. Tapi macam OEM kan? Tak juga. Sebab aku first time nampak. Tak lah, maksudnya kekemasan dia tu macam kilang. Yelah, betul lah. Bukan macam kita pergi custom sini. Sebab kau pun tak perasan Betul lah. kalau kita tak bagi tahu. Dia sampai tadi aku tengok macam normal je tau. Lepas dia cakap baru aku perasan. Dan fog lamp dia pun aku rasa dia dah tukar dah ni. Kau tukar LED kuning eh? Yes, Koito. Koito. Dia sebab kalau macam zaman Honda, kita ada Koplas tau. Koplas ada untuk Jazz, Koplas untuk Civic, FK7. Memang kita pakai benda tu semua. So Koplas tu memang dia macam ni. Cuma Koplas 5 projector. Kecil-kecil. Dia macam mata lah. Sama macam lampu FL5 Alpha Rex. Oh, faham. Plus minusnya tu. So bila dekat Yaris, aku puas fikir tak ada ke aftermarket yang jual lampu. Memang tak ada. So kalau ada, mungkin kita consider beli directly, pasang terus. Sampailah kita kenal CSB Pro, Sunway. Rupanya diorang memang boleh come out dengan benda ni. Tak ada masalah. So dia buat lampu saja ke ada benda lain dia buat tak? Mainly focus headlamp. Dia custom projector. Dia boleh buat apa saja. Cuma untuk macam kau tak payahlah buat sebab kau memang dah datang projector. Betul. Cuba kau bayang kalau lampu Corolla ni tak bukan projector. Buruk babe. Kalau aku nak buat pun mungkin tukar kuning je lah kot ni. Boleh? Macam Supra. Boleh? Oh yes. Okay. Masuk DRL chip tu DRL masuk chip. Faham. Kau punya tak tahu boleh buat? Boleh Kalau kau boleh, could be sama lah. Benda yang sama sebab dia pakai light tube je. Dekat US aku tengok orang duk tukar RGB. Itu macam mengarut sikit lah. Oh, macam-macam RGB boleh. Kalau budak Merah, city hatchback purple. lagi lah. Sebab asalnya warna putih. Tapi lama-lama kan dia dah yellowing. So budak-budak city hatchback terus tanpa tint. Dia buat lah colour biru ke merah ke. So benda kalau kita boleh custom properly, kita custom properly. Okay guys, itu saja untuk video kali ini dan terima kasih menonton. Terima kasih juga untuk Akal. No problem. Untuk video kali ni. No problem. Okay. Thank you spend time. Dan insyaAllah kita akan continue lagi next video. Ni pun nak azan dah belakang masjid. Okay. Assalamualaikum. Bye.